Okay, ni first time tau Ana sampai dekat Stadium Batu Kawan. So tengoklah, sama je lah, ada padang tapi besar. Rasanya stadium ni besar sikit pada stadium kat Terengganu. So now okay, dah nampak ada player tengah usha-usha padang. So apa kata Ayusha dia orang cik tak ada. Saya tak tahu cik nak cakap apa lah, tapi dekat Penang ni sempoi. Nasi kandang pun ada. Marka-marka dekat Penang ni elok ke tak elok ke tak tahulah. Cik baru nak usha ni. Cik baru nak usha. Apa ni? Rasa transfer window lah. Maybe Aina boleh sentuh sikit. Sebab kita dah halfway dah. Transfer window next month kan. Okay, daripada atas Stadium Pulau Pinang, Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Tuh. Member baru ni Asnira. So sebenarnya member lama. Segala info kita akan korek daripada Asnira. Lepas ni kalau dia call I block. So copy and paste all the audience. Wherever you see me, I'm in a green bib. It's not cool, is it? It's not cool. It's not. Look. Ni apa line up Oh mantap, line up dengan Formation. So now kita nak buat apa? Tak ada dah crossover. Crossover dah buat ni. Oh dia orang tengah ni. Jom kita tengok ni dia orang tengah ni. Ya. Bagaimana anda melihat selepas 10 perlawanan memasuki perlawanan yang ke-11 Liga Super? Tetapi mungkin agak kuat sedikit. Bahagian dalam. Okay, Liga Super 2017, Malaysia Super League 2017 semalam pasukan Penang lawan pasukan JDT. So kita sekarang dekat Penang. Tak tahulah nasi kanak semalam dah perkenal nasi kanak, dah cakap pun tak tahu cakap KL ke cakap Kelantan ke tak tahu. Okay, tapi untuk perlawanan semalam coach pun Zainal Abidin Hassan pun dia cakap, dia kata dia punya misi VC untuk pasukan Pulau Pinang ni dia nak terus bagi pasukan Pulau Pinang bersaing dalam Liga Super lah. So all the best lah untuk pasukan all the best untuk pasukan Pulau Pinang, and tahniah untuk pasukan JDT 3 mata penuh. Tapi untuk pasukan Penang, Haria Penang. JDT luaskan kawasan Johor lah. So now Ina perlu nak balik ke KL. Buat ni nak kena fokus ni sebab van ni dia macam geruk-geruk gini, geruk-geruk. Putih pada dia sampai KL dia boleh patah pinggir. Okay, I'll see you guys in my next videos and have a good day. Bye bye. Jangan lupa minum air banyak minum air putih banyak. Barulah kita tak kena nyakit. Bye bye.